Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sembang Kacip Podcast episod yang kedua. Sebelum tu guys, mana yang belum subscribe lagi YT channel ni, boleh tekan butang subscribe, like video ni, share kawan-kawan, cuba korang komen. Sebab hari ni kita akan borak berkenaan dengan Harimau Malaya. Seperti biasa, host kesayangan semua orang Akil Majid ataupun lebih dikenali sebagai Borak Kacip United. So kita ada dua tetamu undangan, okay, antara orang yang saya kenal. So apa kata korang kenalkan dulu nama dan fans apa? Piccolo dulu. Okay. Piccolo dulu, settle. Okay, so aku Piccolo. So korang boleh check aku punya medsos dekat terutamanya dekat TikTok lah. Piccolo Talk. So korang boleh tengok aku banyak buat tentang konten Manchester United dengan klub-klub lain. Ada Chelsea, ada Liverpool, ada Arsenal. Dan juga kita cuba cari toxic player lah atau toxic fan. Tapi so kita akan bercakap tentang Harimau Malaya hari ni. So stay tune. Korang kena dengar betul-betul. Mantap. So Abang Bear? Okay, Assalamualaikum semua. Saya dikenali sebagai Abang Bear. Aku bukanlah siapa-siapa tapi aku hanyalah seorang fans tegar Manchester United since 2006, 2007 dan currently aku haters tegar Diogo Dalot. Okay. Ada itu dah main sentimen sensitif tu. Okay, so untuk episod kali ni guys, kita nak borak berkenaan dengan Harimau Malaya, apa impact, apa yang berlaku, apa yang terjadi, kronologi, apa semua yang berkaitan dengan Harimau Malaya. Ini adalah janji aku untuk view-view aku sebab hari tu korang suruh aku borak, tapi aku lebih memilih untuk buat video disebabkan korang boleh ulang-ulang video ni. Okay, so first question untuk kita punya panel. Okay, ni kami bukan pandit guys. Kami bukan pandit, kami hanya peminat bola sepak seluruh dunia. Yeah. So first question untuk korang. Apa reaksi korang tentang apa yang berlaku untuk Harimau Malaya? Piccolo start dulu. Okay, so kalau bagi aku, reaksi as a fan, maksudnya kita ada beza pandangan. Peminat bola sepak dengan sebagai rakyat Malaysia. Kalau bagi aku sebagai rakyat Malaysia, aku gembira bila dapat tahu kita akan ada player yang baru untuk mewakili Malaysia. Okay, so which is aku nak tengok bola sepak Malaysia langkah ke depan. Tapi sebagai fan bola sepak, aku memikirkan selepas terjadinya insiden yang berlaku yang kita tahu setakat ni, apakah kesudahan untuk bola sepak Malaysia? Mantap. Abang Bear, reaksi Abang Bear terhadap apa yang berlaku sekarang? Okay, baik. Kalau bagi aku pula, dari dua sudut lah. Kiranya dari sudut sama juga macam tu, macam kita punya brother Piccolo cakap. Dari sudut fans bola sepak, aku sebenarnya lebih kepada sedih. Sedih kenapa? Sebab kita masih menantikan status kemanakah player yang dikenakan yang dikenakan hukuman tu, mana arah tuju dia. Sebab macam yang kita tahu, bola ni sebagai diorang punya sumber pendapatan. So punca rezeki. So tanpa bola mereka nothing. Kalau dari sudut fan Malaysia, sama juga sedih sebab adanya kes macam ni kes first time berlaku dekat Malaysia. So aku harap benda ni akan cepatlah diselesaikan sebenarnya. Okay. Mantap. Kalau aku pula dari side aku rasa sedih. Tak kisahlah dari side peminat bola sepak ataupun peminat bola tempatan ke apa, tak kisah, tapi aku still rasa sedih sebab kita dalam fasa yang menuju positif. Kita boleh nampak kita ada improvement. Dari game ke game kita nampak kita ada improvement. 7 pemain ni bagi impact yang sangat besar untuk Harimau Malaya sebenarnya. So sedih, tapi still aku tak menormalisasikan kesilapan, menormalisasikan kesalahan. Salah tetap salah, kalau betul salah.
Kalau betul-betul kita fight sampai habis. So, itu dia kita punya reaksi. So, Betul. sebelum nak ke soalan kedua. Apa kata Piccolo bagi tahu kita orang kronologi apa yang berlaku sekarang ni? Okay. So, aku share sikit dekat korang secara ringkas. So, kita ambil daripada bulan 1. Bulan 1 kita dapat tahu yang kita akan ada, untuk this year, kita akan ada player-player baru, iaitu player warisan. So, dah banyak daripada ejen-ejen seluruh negara yang mencari, termasuk dengan kita punya daripada TMJ ni pun ada cakap akan ada player-player baru yang akan join. So, short ikat. So, pada Mac hingga Jun 2025, 7 pemain warisan beraksi untuk Harimau Malaya iaitu Gabriel, Facundo, Rodrigo, Imanol, Jao dan juga George Razaba serta Hector. So, diturunkan dalam beberapa perlawanan rasmi termasuk kelayakan Piala Asia. Itu 7 player ni, diorang dah tapis. So, maksudnya penapisan untuk player-player ni bermain bersama Malaysia dah dilakukan. So 7 ni je yang layak setakat itu. So kita boleh tengok selepas tu pada September 2025 aduan rasmi kepada FIFA. Siasatan dimulakan oleh Jawatan Kuasa Tertib FIFA berhubung dakwaan pemalsuan atau pengubahsuaian dokumen yang digunakan untuk kelayakan pemain warisan, iaitu melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA. Ada orang yang dah buat aduan berkenaan dengan player-player ni. So yang ni selepas player-player ni dah turun lah masa lawan Vietnam. So selepas perlawanan tu ada aduan dibuat. Jadinya masa tu dah sampai sekarang kita tak pasti siapa yang buat. Sampai ada satu ketikan siapa yang ada di sana. Betul. So siapa yang membuat laporan tu. Okay, dan pada 26 September 2025, keputusan dikeluarkan oleh FIFA, iaitu Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA menjatuhkan hukuman denda sebanyak 350,000 Swiss dengan dalam kiraan Malaysia adalah RM 1.8 juta ke atas FAM dan penggantungan 12 bulan serta 2,000 Swiss kepada setiap 7 pemain. So itu dah keluar orang cakap dia punya denda yang pertama lah, tapi masih boleh buat rayuan kepada FIFA. So ni lepas ni Malaysia kena buat. Dan pada 6 Oktober 2025 notis keputusan dikeluarkan, hukuman penggantungan 12 bulan mula berkuat kuasa. FAM menyatakan akan mengemukakan rayuan. So start daripada 6 bulan tu diorang dah boleh buat rayuan kepada FIFA. Okey, 14 Oktober 2025, rayuan rasmi FAM difailkan. Okey, FAM melalui peguam antarabangsa Search Vitos memfailkan rayuan rasmi kepada FIFA. And then pada 30 Oktober 2025, tarikh asal jangkaan keputusan Jawatan Kuasa Rayuan FIFA dijangka dikeluarkan namun pengumuman ditangguhkan. So pada 30 Oktober sepatutnya ada berita untuk kita lah sebagai fan bola sepak. So tak ada apa-apa dan kemudian pada 3 November 2025, maksudnya beberapa hari lepas, keputusan rayuan FIFA telah dikeluarkan. Iaitu mereka masih mengekalkan yang Malaysia dalam keadaan dan didapati sanksi atau bersalah dalam kes ni. So hukuman, denda semua dikekalkan. Dan apa yang pada tarikh yang sama, FAM telah menyatakan telah menerima keputusan tersebut dan diorang akan ambil tindakan pergi ke CAS. So untuk pergi ke CAS, option rayuan ke CAS selepas menerima keputusan bersebab, FAM dan pemain mempunyai 21 hari untuk membuat rayuan ke Mahkamah Timbang Tara Sukan di Switzerland. So ada 21 hari dalam tempoh 21 hari untuk Malaysia dan juga pemain untuk membuat rayuan. Dan bagi aku keputusannya adalah tipis. Okey, mantap. So kita pergi ke
soalan kedua untuk panel-panel kita, iaitu korang rasalah siapa pihak yang patut ambil tanggungjawab? Sebab ni melibatkan kedaulatan negara guys. Ni melibatkan kedaulatan. Dia bukan soal bola sepak dah ni. Dia dah soal kedaulatan negara. Dia melibatkan JPN, dia melibatkan institusi negara kita sendiri, melibatkan FAM. So benda ni melibatkan banyak pihak. Dan korang rasa siapa pihak yang patut ambil tanggungjawab? Sebab ada orang cakap TMJ perlu ambil tanggungjawab, FAM perlu ambil tanggungjawab, Kerani yang hantar dokumen tu pun patut ambil tanggungjawab. So bagi korang, siapa yang patut ambil tanggungjawab sebenarnya? Piccolo. Okay, kalau bagi aku tak mau petik siapa yang perlu bertanggungjawab, siapa yang perlu buat tanggungjawab. Bagi aku semua yang terlibat, especially daripada pihak FAM sendiri, kena ambil satu inisiatif tanggungjawab yang besar untuk highlight benda ni kepada CAS nanti. So bagi aku bantuan-bantuan daripada seperti TMJ, daripada JPN, daripada kerajaan Malaysia sendiri, bagi aku diperlukan kepada FAM serta KBS, Menteri Belia Sukan. So perlu support kepada FAM kerana kita tahu salah satu bola sepak ni adalah salah satu sukan yang mana semua orang minat satu dunia. So terutama kita punya Malaysia pun sama, sukan bola sepak adalah sukan yang paling hype lah. So bagi aku rasa semua pihak berwajib perlu bantu FAM dalam kes ni. Okay, menarik. Ambil? Aku pun sebenarnya sependapat dengan kita punya brother Piccolo. Dia sebenarnya sekarang ni bukan masanya untuk macam kita nak menuding jari, kita nak salahkan orang ni, nak salahkan orang tu, nak salahkan TMJ apa semua. Dia sebenarnya bagi akulah, aku bukanlah fan tegak Johor ke JDT ke TMJ, bukan. Tapi bagi aku personally, dengan struktur yang ada dekat dalam FAM sekarang ni, yang di lead oleh kita punya TMJ sekarang ni, bagi aku dah strong sebenarnya. Sebab macam yang kita tahu, TMJ ada connection yang kuat. So macam bila adanya berlaku kes macam ni, betul lah orang cakap, semua pihak termasuklah kita punya PM, segala jenis kementerian, termasuklah Kementerian Belia Sukan semua, memang kena betul-betul full support. Cuba untuk kalau boleh untuk bagi idea, yang boleh bagi nasihat ke apa, cuba bagi full support. Apa-apa rapat kat belakang. Itu je sebenarnya. Betul. Aku pun sama. Bagi aku it's not the right time untuk kita menunding jari, sebab ini melibatkan Harimau Malaya bro. Satu-satunya pasukan yang mewakili negara kita. Kita bukan ada banyak tim pun untuk wakil negara kita. Satu pasukan ada satu tim. Satu tim untuk mewakili. So it's not fair, sebab yelah, lepas dia daripada benda ni berlaku, adalah orang salahkan ni. Oh sepatutnya kita tak payah ambil pun pemain naturalisasi, pemain warisan. Dia bukan soal kita nak salahkan siapa. Bukan guys. Betul. First kita kena support. Kalau bukan kita support, siapa yang nak support guys? Takkan kita nak suruh orang Vietnam support? Takkan nak suruh orang Singapura support? Orang Malaysia, orang Malaysia guys. Kita kena ada perasaan kenegaraan tu kena ada kuat lah. So aku mengharapkan fans Harimau Malaya, rakyat Malaysia dan kementerian-kementerian yang berwajib kena jangan give up. Jangan give up lah. Jangan give up support. InsyaAllah kalau betul kita tak salah, yes kita akan lepas. Tapi kalau kita salah tetap salah. Aku dah cakap awal tadi, aku tak normalisasikan kesilapan atau kesalahan. Salah tetap salah. Tapi kalau korang yakin, FAM yakin yang diorang tu betul, fight for it. So untuk sebab bagi aku untuk kesalahan, okay, bagi aku sebab aku setuju dengan kau tak normalisasikan, sebab dia yang terlibat dalam kes-kes ni semua, bukannya orang yang tak ada jawatan.
Dan bukan tak ada pengalaman. Bagi aku benda ni sebab aku tak berterima lah. Kalau Bukan kesalahan cikai-cikai dilakukan. lah. Betul. Bagi aku kalau kesalahan teknikal macam kerosakan daripada mesin atau apa macam benda-benda tu aku okey. Tapi kalau kesalahan daripada pihak individu aku tak berterima. Betul. Setuju. Dia sebab sebenarnya kes ni kes besar sebenarnya ni. Betul. Salah kiranya silap kewarganegaraan ni sebenarnya bukannya boleh buat main-main. Dia bukan salah mesin ke apa. So dia macam mesti ada juga Betul, macam setuju. maybe ada yang tak kena lah sebenarnya. Okay. So kita pergi ke soalan ketiga guys. Soalan ketiga. Okay. Setakat ni yang ban kita adalah FIFA. Belum AFC lagi. Okay. Tapi selalunya kalau FIFA ban, AFC pun akan ban. So korang rasa apakah impact Harimau Malaya di Asian Cup qualification? Adakah kena tolak mata ataupun tak boleh main terus? Sebab sekarang kita dalam keadaan yang bagus. Piccolo. Okay, kalau bagi aku, aku tahu kenapa semua orang tertanya-tanya. Okay, sekarang ni kita masih bermain lagi dalam competition ni, kita masih lagi tiada pengurangan mata, kita masih lagi tiada apa penyedakan daripada AFC. Ini berikutan kerana AFC tidak boleh membuat sebarang keputusan secara melulu. Iaitu mereka kena dapatkan keputusan hasil result daripada FIFA punya tindakan. So lepas ni sekarang kita tengok Malaysia FAM nak pergi ke CES. So selepas ini barulah Malaysia AFC akan buat keputusan, akan bagi result dia. Adakah pemotongan mata? Bagi aku pemotongan mata kalau benda ni dijatuhkan salah, pemotongan mata akan ada dan also disqualify aku rasa pasti dan dikena ban untuk next punya tournament aku rasa pasti. Bagi aku sekarang ni AFC bukan dia tak nak ambil tindakan tapi dia menunggu supaya dia tidak melakukan sebarang kesilapan. Jika kalau dia tuduhkan dia jatuhkan hukuman sekarang, nanti masa dekat CES Malaysia FAM menang, so macam mana nak divert balik keputusan tu. Betul. Bagi aku itu sebab apa AFC tak ambil tindakan lagi. Abang Beh? Dia kalau bagi akulah FIFA ada kuasa penuh untuk mengawal semuanya dalam bola sepak ni. Aku rasa dia akan start dengan ban. Aku rasa dia akan macam ban terus Malaysia dalam join apa jenis competition, tak kisahlah Asian Cup ke World Cup punya qualification ke apa ke. So silap who knows, maybe dalam yalah ni aku tak nak benda ni jadi. Tapi yalah kita tahu FIFA macam mana. So aku harapkan kalau kena ban pun harap macam dia tak perlulah ban lama sangat sebenarnya. And kalau boleh kalau nak ban pun just bagi apa orang cakap, just bagi lepas 7 player yang terkena tu sebab kesian tu. Nak cari duit mana dia orang ni. Tapi bagi aku rasa kalau pasal ban aku rasa kalau kata AFC menjatuhkan hukuman aku tak rasa hanya Malaysia saja terkait. Aku takut kita punya 2 wakil yang bermain di ACL Elite pun akan terpalit. Sebab apa? Kita tahu beberapa player ni seperti Figueiredo, Ira Zabal, diorang semua bermain bersama Johor Darul Takzim. Betul. So aku takut benda ni dia akan efek. So, kita dah tahu JDT ni orang cakap ujung tombak sebenarnya untuk bola sepak Malaysia. So dalam segi bola sepak Malaysia, JDT akan pergi dulu. Maaf bukan nak menyanjungkan Johor Darul Takzim, tapi itulah kenyataan. Dia adalah ujung tombak sekarang. Betul. So dengan player-player ni yang pernah bermain bersama diorang, aku takut benda ni akan efek Johor Darul Takzim. Betul. Aku setuju lah. Yang terbaru aku dengar Holgado akan dilepaskan oleh pasukan club kan. Yang club sediakan. So bagi aku impact tu adalah. Mungkin kita kena ban ataupun mungkin game lawan Vietnam dan Nepal akan ditolak dan diorang bagi kemenangan percuma untuk Vietnam 3-0. Dan Nepal kita tahu kan 3-0 selalunya kan. So kita tunggulah dan harap ada manis-manis lah sebab
bulan ni nak habis dah. Tahun Betul, ni nak betul. habis. Ini dah Betul. banyak dah benda-benda tak manis keluar ni. Betul lah. Liverpool kalah. Itu Makin riak pahit, makin riak. pahit betul tu. Kan? Kalau kau fan Harimau Malaya, lepas tu kau fan Liverpool, kan sakit. Sakit. Kalah 6 kali. Mana pernah lagi kan? Macam kita okey lah, kita fan United dia macam Menang kalah. Dia sama. Menang. Dia sama macam kita season lepas. Kita fan MU, kita fan Harimau Malaya kan. Pedih. Pedih. Nombor belas dalam liga. Pedih. Betul. Pedih tu. Okey, Soalan terakhir aku Soalan terakhir daripada aku. Okey, sekarang ni 7 pemain ni dah di-ban selama 12 bulan. Okey. Dalam keadaan semasa Harimau Malaya berada di prestasi yang terbaik di ASEAN Cup qualification. Korang rasalah, adakah pemain kita yang sedia ada mampu bawa pasukan kita pergi ke ASEAN Cup? Korang rasalah dengan player yang kita sedia ada, tak termasuk lagi player-player lain yang dikatakan ada lagi 7 orang yang akan masuk ke apa ke. Buat masa sekarang dengan player yang kita sedia ada, korang rasa diorang boleh ke bawa Harimau Malaya pergi ke ASEAN Cup? Golo. Okey, bagi aku aku tak kata yang Malaysia tak boleh, tapi bagi aku apa yang Malaysia kena buat sekarang selepas ketiadaan 7 player yang kita harapkan ni, kita back to basic. Okey, sebab apa aku cakap kita pergi back to basic? Sebelum ni kita pernah lawan dengan Korea di mana kita boleh seri 3 sama. Betul. So, kita tak menggunakan player-player ni. Betul. Kita tak ada diorang. So, bagi aku player yang sedia ada dalam squad Harimau Malaya sekarang dapatkan balik form yang lama. Okay. Dan kita buktikanlah yang kita mampu. Tapi aku berharap dengan manis-manis 7 player ni dapat membantu. Cuma bagi aku local player ataupun naturalisasi kena wake up cepat. Abang Bek? Kalau bagi aku pula dia sebenarnya bukan tak boleh, cuma tak boleh nak capai 100% full power sebenarnya. Sebab apa? Sebab bagi aku dengan ketiadaan 7 player yang kena hukum ni, dia sebenarnya semua player yang kena hukum tu dia melengkapi setiap position tau. Betul. Contohnya Facundo Garces dengan John Irazabal. Kita tengok macam mana betapa kebalnya, betapa orang cakap betul-betul first class punya on form masa tu. Garces dengan John Irazabal. Lepas tu Hector Havel, macam mana dia conduct bahagian number 6 tu. So dengan tak adanya 7 player ni, macam yang kita boleh nampak hari tu, masa lawan apa tu yang latest yang kita menang tu, Nepal bukan? Nepal kan? Laos, yes. Laos Walaupun kita menang dua-dua, kayaknya kita menang dekat tempat Laos, menang kat back sini. to back. Back to back menang. Tapi sebenarnya kalau tengok kepada gameplay, kayaknya memanglah still lagi orang cakap ada chance untuk nak score tu, tapi memang nampak lain lah dia punya kualiti tu. Kalau match pertama tu kita kena pejam mata je match pertama. Ya betul, sebabnya tak nampak match pertama tiba-tiba boleh gol. Tiba-tiba naik apa dekat phone kan, apps. Okay, gol, Malaysia gol. Cakap haram betul. Kamera kan? Dia pakai kamera MP dah silap. Kamera phone. Macam ni. Ramai orang komen 3GP punya kamera. So kalau aku pula Harimau Malaya ada peluang untuk pergi ke ASEAN Cup. Cuma mengharapkan AFC tak potong mata ke apa ke. Kalau ikut prestasi semasa kita, aku rasa not bad. Dia bagus je sebenarnya tanpa 7 pemain. Cuma agak tempang sikit kawasan midfield dengan defense lah. Itu je aku rasa agak tempang lah. Attacking kita still ada player-player bagus untuk attacking. Roman, masih ada Roman. Arif Aiman, Faizal Halim, Halim.
So tak ni sangat lah. Tapi kawasan midfield dengan kawasan defensif tu efek lah rasa. Nampak lah. Tapi aku mengharapkan Harimau Malaya boleh pergi ke ASEAN Cup. Boleh, insyaAllah. Betul. Mantap. InsyaAllah, boleh. Ada soalan? Setakat bagi aku tak ada. Tapi itu lah, aku sebagai fan bola sepak atau neutral ataupun Malaysia, aku harap FAM dan berjaya dalam proses untuk rayuan dan kita dapat satu kemanisan, dan aku harap badan-badan yang berada di belakang FAM ataupun yang berwajib membantu FAM. Sebab ini adalah bola sepak kita, ini adalah maruah kita, ini negara kita. Baik. Abang Bear ada tambahan? Aku ada soalan sebenarnya aku nak tanya korang. Silakan. Dia lebih kepada korang punya idea apa semua kan. Bagi korang lah, let's say lah, kan sekarang ni kita punya striker Romel Morales, betul? Okay. Andai kata tiba-tiba Romel Morales injured, siapa backup yang korang rasa ikutlah, kira macam bukan ada dalam squad hari tu ke, ataupun korang ada nama lain yang boleh macam yelah cuba bagi impact juga dekat bahagian striker tu sebenarnya. Bagi satu nama pun dah cukup lah. Takkan nak kata apa nama Machuka. masih tak move on Masih tak move on Dia kata 7 player. Kalau tu player JDT yang muda tu siapa? Ivan Ferguson nama dia. Dia sekarang main Liga Thailand sekarang. Aku tak ingat lah nama dia apa. Tapi dia Ivan Ferguson lah, tak silap lah. Bukan ni kan, nama dia Ferguson ni. Ferguson. Wah, jauh betul Ferguson ni. Daripada Ivan Ferguson ke Ferguson ni. Dia sekarang hari tu kalau tak silap aku nampak dia main untuk Sabah itu. Ferguson ni Ferguson ni dia punya badan, dia punya physicality gila kat tu. Itu kalau aku lah. Kalau aku dapatkan player daripada KL City, kita panggil balik Paulo Josu. Paulo Josu. Lepas tu then Hakimi Azim striker. Hakimi Azim untuk bantu bagi depan, sebab kita tahu pemain ni pemain muda. Aku tengok rapat juga untuk KL City. So bagi aku diorang punya combination okey setakat ni, sebab aku rasa KL City antara tim yang okey sebenarnya, walaupun bajet kecil diorang tengah perform. So bagi aku dua striker ni boleh panggil sebab diorang play Malaysia. So boleh kiri kanan ada Faizal Halim dengan Arif Aiman. So tak ada masalah bagi aku. Itulah kalau mungkin kalau option lain seperti Akir Rashid, Safawi Rashid tu boleh, tapi diorang kena sharp back tu, diorang punya quality lah. Betul. Apa? Itulah macam yang tu cakap kan. Hakimi Azim tu sebenarnya dia bagi aku dia salah satu talent kat Malaysia ni yang tak tahu kenapa, sebab dia punya sizing memang sizing striker. Dia macam kalau tinggi, tegap. Contoh kalau macam dekat Singapura kan ada anak Fandi Ahmad kan. Bagi aku dia macam sizing tu lah. Dia sizing macam kita boleh cakap macam Haaland Malaysia sebenarnya, sebab dia tinggi. Cuma gameplay dia tu sebenarnya jelah dia pun orang cakap muda lagi. Dia muda lagi. Tak salah aku dalam 22 ke 23. So aku harap dia macam dapat carilah macam satu peluang untuk dia betul-betul gilap dia punya itulah bakat, sebab sayang serius sayang. Speed pun ada. Finishing pun ada, cuma itulah quality lah orang cakap. Dia tak sampai lagi quality ngam. Okay. So guys, thank you so much mana yang dah layan video ni sampai habis. Terima kasih. Jangan lupa subscribe gang. Jangan lupa follow kita punya panel-panel. Nanti aku akan letak link kat bawah. Follow juga TikTok aku untuk layan live aku setiap hari. Thank you so much. Thank you Abang Bear. Thank you Piccolo. Kita jumpa hari lain InsyaAllah kalau tak ada apa-apa. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like video ni, share ke kawan, komen apa pendapat korang tentang Harimau Malaya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.